Bukan Selawat. Okay. Baik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Masya-Allah. Ya wasi'al karami. Berikan tepukan untuk Ustaz Haris. Aku ada soalan untuk Ustaz Haris ni. Kalau Ustaz ni lahir daripada program reality Astro juga kan, Astro Oasis, Mencetus Rumah. Dan sekarang ni panggil untuk jadi host program baru. Apa perasaan Ustaz Haris lepas ditawarkan untuk mengajar di program Muallim Muda? Perasaan pertama saya bersyukur kerana pasangan saya adalah seorang yang banyak akan menyelesaikan kerja-kerja saya. Masya-Allah. Senang. Mudah. Fakrul Gainasi Allah SWT bagi kelebihan banyak pada dia. Tak payah. Tak payah. Saya tak bayar dia untuk tu. Tapi jujurnya kita juga kenal bila kita tengok peserta tadi kan. Kita dulu macam ni kan. Macam tu lah. Kita dulu menggigil ni. Nak naik kan. Nak naik pentas Mencetus Rumah dulu lah. Lama tu lama kan. Sekarang ni kita nak cuba tengok macam mana kita bawa pula satu program yang mungkin ada persamaan dengan program dulu. Tu saya cakap pengalaman tu. Pengalaman kita daripada kita tengoklah kalau ada yang melebihi kita, kita faham daripada sudut berbeza. Faham bagaimana melihat peserta-peserta kita yang hebat-hebat, masya-Allah. Insya-Allah. Ustaz belakang. Masya-Allah. Allahu a'lam. Selamat datang Ustaz Datuk. Alhamdulillah. Saya dengan Ustaz Datuk kali ni agak mesra sikit pasal kami pernah berlakon bersama. Oh, berlakon ya? Berlakon lah. Tadi Datuk masuk-masuk kan, nak bila kita nak berlakon lagi. Itu soalan pertama daripada Datuk Ustaz. Dan Datuk Kamilin Jamil sendiri, saya memang follower tegar. Kadang-kadang tertunggu-tunggu apa konten yang baru untuk saya dapat manfaat daripada itu. Baik, Ustaz Kazim, Assalamualaikum Ustaz. Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Dan semua para peserta Muallim Muda kita. Terima kasih kepada Astro, terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada sponsor semua yang melahirkan balik cita-cita saya. Ya, dulu kita terlibat dengan banyak program seperti ini melahirkan pendakwah. Kemudian kita berhenti sekejap. Dalam hati saya cakap, bilalah nak start balik, bilalah Astro nak start balik. Tiba-tiba Muallim Muda sampai alhamdulillah, harapan sangat membunuh. Mudah-mudahan Muallim Muda merancangkan lagi dakwah di Malaysia. Amin, insya-Allah, insya-Allah. Dan untuk Dr. Kamilin Jamil sendiri diberi tanggungjawab sebagai juri tetap untuk program Muallim Muda ni. Apa yang doktor nak lihat dari semua peserta Muallim Muda ini? Saya difahamkan ini adalah julung kalinya di program yang dinamakan sebagai Muallim Muda. Selepas sebelum ini dengan nama yang berbeza. Jadi sebagai pembawa nama Muallim, nama Muallim ni dia ada kandungan dia ilmu. Muallim yang mengajar ilmu, dia mungkin lebih besar daripada orang yang bergelar pendakwah ataupun muballigh yang menyampaikan. Sebab orang yang membawa ilmu ni dia ada tanggungjawab yang besar untuk nak membawa ilmu ni dengan disiplin-disiplin dia. Jadi saya mengharapkan insya-Allah moga generasi para peserta kali ini ni dia dapat menunjukkan aspek menjadi seorang pendakwah yang memiliki kredibiliti ilmu yang baik insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat? Alhamdulillah. Pertama kali saya dekat atas pentas bersama dengan Najah Rofa dan soalan-soalannya banyak tadi saya diberi tanggungjawab sebagai juri. Bagaimana Najah Rofa buat persiapan setelah diberi tugasan ini? Alhamdulillah, saya ada dua orang yang pakar untuk komen tentang dari sudut agama, apa konten mereka. Saya lebih kepada persembahan. Macam mana mereka menggunakan suara mereka untuk lontaran kegiatan pentas sebagai orang kata dia membuat persembahan kan, penggunaan pentas, eye contact dengan audience, confidence, dia punya keyakinan akan sepentas itu. Things like that. Sebab kadang-kadang kita kat pentas kita nak menari bukan senang kan. Betul. Dia kata kena ada juga untuk pementasan tu diserahkan kepada Najah Rofa kita. Betul. Jadi jaga-jaga kontestan kat belakang tu mungkin sedang dengar sebenarnya dia berdebar sikit. Baik, baiklah kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim.